Berapa ramai orang puasa cuma dapat lapar, dapat dahaga. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramainya orang puasa tapi dapat letih, dapat dahaga. Puasa tu menjadi bernilai di sisi Allah apabila selain daripada jaga makan, minum dan jima', maka seseorang itu juga menjaga daripada semua yang dibenci oleh Allah. Sebab tu kalau dalam keadaan kita berpuasa dengan sengaja kita melakukan dosa, maka sia-sialah puasa kita. Kalau dah sia-sia puasa, maka boleh berbuka tak? Puasa dah tak ada pahala dah ni, boleh berbuka tak? Tak boleh. Membatalkan puasa haram, dapat dosa pula. Kalau teruskan puasa dapat apa? Dapat lapar, dapat dahaga, tak perlu qada. Kalau batalkan puasa, dapat dosa, wajib taubat, perlu qada, tapi tetap tak ada pahala. Yang ni yang perlu dijaga, nilai pahala ketika kita berpuasa.